Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan transformasi dan kali ini untuk pantulan. Reflection. Okay, jadi sebelum tu kita recall balik tajuk garis lurus. Straight line. Okay, namakan persamaan garis lurus yang merah ni. Okay, kepada siapa yang dah lupa, senang je. Kamu tengok, dia potong paksi apa? Dia potong paksi X dekat mana? Dekat 1. Jadi, persamaan dia adalah X sama dengan 1. Itu je. Okay. Yang ni pula, dia potong paksi X dekat 3. So, X sama dengan 3. Okay, yang ini sama juga. Dia potong paksi X, tapi dia lalu paksi Y. Okay, dia potong paksi X dekat 0. Jadi, X sama dengan 0. Okay, ataupun paksi Y. Okay, jadi seterusnya, yang ini dia potong paksi Y dekat 4. So, Y sama dengan 4. Potong paksi Y dekat 1. So, Y sama dengan 1. Okay, so yang ini adalah paksi X ataupun Y sama dengan 0. Okay, baik, yang ini pula. Kalau macam ni, kalau kamu tak ingat macam mana, apa dia punya persamaan, tengok dia punya koordinat. Koordinat dia sentiasa sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 dan seterusnya. Sama. So, bila sama, X dengan Y dia sama, kita boleh tulis X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. Okay, tapi saya nak kamu pilih Y sebagai subjek. Jadi, Y sama dengan X. Okay. Baik, kita pergi kepada, untuk pantulan. Okay, kita recall dulu pantulan sebelum kita buat latihan. Okay, objek dia 25. Kat sini 25. Pantulan pada X sama dengan 4. Okay, lukis dulu. Gunakan pembaris garis. Okay, so ini adalah dia punya garis pantulan. Okay, kira berapa kotak? 1, 2. 2 kotak daripada objek ke garis pantulan. Bermaksud imej dia pun mesti 2 kotak juga. So, jawapannya adalah pada 6, 5. Okay, seterusnya. Pada Y sama dengan 3. Garis. Okay, so ini kira 1, 2, 1, 2. Okay, so jawapannya adalah pada 2, 1. Okay, yang ketiga. Pada Y sama dengan X. Garis dulu. Okay, so kalau pada Y sama dengan X, kita kena pastikan dia adalah 90 darjah. Dekat sini. Jangan buat melintang ataupun menegak. Dia mesti 90 darjah. So, kira berapa kotak? 1,5. 1,5 kotak. So, dia punya imej pun mesti pada 1,5 kotak juga. So, jawapannya adalah pada 5, 2. Okey, baik. Kita tengok soalan nombor 1. Tentukan koordinat imej untuk yang berikut. Pantulan pada garis Y sama dengan 5. Okey, objek dia dah bagi. So, kita hanya perlu gariskan Y sama dengan 5. So, potong paksi Y dekat 5. Okey, so ini adalah Y sama dengan 5. Kira berapa kotak? 1, 2, 3. So, 3 kotak lagi ke bawah. 1, 2, 3. Okey, so jawapannya adalah pada 2, 2. Okey, B. Y sama dengan 3. Okey, garis dulu. Y sama dengan 3. Berapa kotak? 1, 2. 2 kotak. So, 1, 2 kotak ke atas. So, jawapannya adalah pada 6, 5. 6, 5. Okey, seterusnya C. X sama dengan 4. Okey, so X sama dengan 4 menegak. Okey, kira kotak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, so jawapannya adalah pada 7, 5. Okey, soalan D. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Kita garis dulu X sama dengan 5. Kira kotak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jawapannya adalah pada 2, 6. Okey, 2, 6. Okey, soalan E. Pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, garis dulu. Garis dulu. Pastikan dia berada pada koordinat yang sama. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8. Pada koordinat yang sama. Okey. So, macam yang saya kata tadi, dia mesti 90 darjah. So, ini berapa kotak? 1,5. So, setengah 1. So, inilah jawapan dia pada 4, 6. Okey, sorry, 4, 7. Okey, kalau nak mudah, nak senang ingat, kalau Y sama dengan X, dia terbalik je. Contoh macam ni. Ini adalah 7, 4. So, jawapannya adalah pada 4, 7. Terbalikkan sahaja. Okey, 7, 4 jadi 4, 7. Okey, F.
Okey, so garis. Okey, F ni apa koordinat dia? 26. Okey, so kalau gunakan tips tadi, kalau 26 akan dipantulkan jadi 62. So betul lah, tengok. 1, 2 kotak, 1, 2 kotak. Selesai. Okey. Baik, terima kasih.